Hai semua, saya Natasha di sini. Hari ini, marilah kita bersama-sama menyelami dunia yang penuh pesona milik Dictria Mathosa. Beliau ialah seorang model, pencipta kandungan dan penari di Arena Plus. Dan kemana sahaja beliau pergi, pasti berjaya memikat hati ramai orang. Dictria dilahirkan pada 8 hari bulan Mei tahun 1997 di Rio de Janeiro. Beliau bukan sekadar seorang model, beliau ialah seorang influencer serba boleh yang menguasai dunia kecergasan, koplai, fashion dan tarian dengan penuh bakat. Dengan renungan matanya yang tajam, rambut hitam yang menawan, serta daya tarikan semula jadi seorang yang berbintang Taurus. Ketinggiannya kira-kira 1 meter 70 sentimeter menambahkan lagi keanggunannya. Sejak tahun 2017, Dictria telah bersinar sebagai seorang figura awam dan kini mempunyai lebih daripada 4,5 juta pengikut di Instagram, satu fenomena sebenar di media sosial. Dan itu belum semuanya. Kerana cintanya terhadap dunia kecergasan, beliau telah melalui transformasi fizikal yang mengagumkan. Baru-baru ini, beliau berkongsi dengan para pengikutnya tentang perjalanan penurunan berat badan dan perubahan tubuh badannya, menceritakan bagaimana beliau menggantikan berat badan berlebihan dengan bentuk tubuh yang lebih kemas dan peratusan lemak badan yang sangat rendah. Keazaman dan dedikasi Dictria menjadi sumber inspirasi kepada ribuan peminat yang mengikuti perjalanan beliau ke arah kejayaan dan pencapaian diri. Video kita hampir sampai ke penghujungnya, tetapi jika anda suka mengetahui lebih lanjut tentang Dictria Mathosa yang luar biasa, ini, jangan lupa tinggalkan komen dan berikan tanda suka anda. Kalau anda ingin terus menikmati kandungan menarik seperti ini, cepat-cepatlah langgan saluran kami sekarang juga. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal.